Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Emrys Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resipi kuih yang sedap, iaitu kuih bakar pandan. Sediakan beberapa helai daun pandan, lebih kurang 3 helai, kemudian gunting kecil-kecil. Masukkan ke dalam blender, kisar bersama dengan 1 cawan air dan tapiskan untuk dapatkan air pandan. Seterusnya, boleh pecahkan 2 biji telur, saya gunakan yang grade C. Tambahkan lagi 1 cawan tepung gandum, setengah cawan gula, setengah sudu kecil garam. Tambahkan lagi 1 cawan santan yang sederhana pekat. Masukkan juga beberapa titis berwarna hijau apple dan juga sedikit berwarna kuning. Kalau nak senang, semua bahan ni kita masukkan ke dalam blender, kemudian kisar lebih kurang 1 minit supaya tepung tadi tu dia betul-betul sebati dengan telur dan juga santan. Seterusnya boleh panaskan acuan, tapi kalau tak ada acuan boleh je gunakan loyang yang biasa tu. Elakkan kuih ni melekat pada acuan, boleh letakkan beberapa sudu minyak masak ataupun margarin. Letakkan 2 sudu besar bijan, kemudian tuangkan adunan kuih ni sehingga penuh lubang tu. Kita masak sekejap, lebih kurang 1 minit macam tu, kemudian transfer ke dalam oven. Bakar kuih ni selama 30 minit pada suhu 200 darjah Celsius. Kalau nakkan kuih yang garing, kena panjangkan sedikit masa membakar, ataupun boleh je bakar bahagian atas tu selama 5 minit. Dan yang ni untuk adunan kedua, sama je step, kita bakar lagi dalam oven selama 30 minit. Bila dah masak tu, sejukkan dulu kuih. Kalau masih panas tu, bila kita potong tu dia akan jadi cepat hancur. Ni dia kuih dah pun sejuk sepenuhnya, bolehlah dipotong mengikut susunan bunga dia. Ini dia dah siap pun kuih bakar pandan, ataupun kalau belah Kelantan kita panggil kuih bakar kemboja. Rasa dia memang sangat sedap, lemak-lemak manis dan gabungan antara pandan dan juga santan tu memang sangat sedap. Senang je kan nak buat kuih bakar, ringkas je. Itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.